Okay, hari ni aku nak buat R&D untuk hormon acne clear shot. Shot ni aku dah pernah buat dulu, tapi aku tak menjual pun. Kali ni aku nak R&D untuk make sure everything okay, baru aku start jual. So bahan-bahan yang digunakan pun memang kau boleh tengok kat sini. Ubi bit, kunyit, halia, and then the rest aku akan bagi tahu kejap lagi. Okay, so macam biasa kita masukkan dekat dalam blender, and then aku kena blend lah. Alright, by the way, shot ni yang aku nak R&D ni untuk apa? Okay, hormon clear acne, semua yang aku nak cakap tadi tu aku tak tahu nama dia apa, okay, tapi dia khas untuk pada korang yang ada masalah jerawat, jeragat, muka kusam, pada korang yang ada masalah kencing kotor, pada korang yang ada masalah pembuangan. Yang ini bukan jamu ya, yang ini kita nak buat lebih kepada ke arah skin. Bila kau bangun pagi, muka kau skin nampak cantik, lawa, glowing kan. Inilah dia. Kalau kau tengok dekat Mak Saleh tu kan, macam tu kan. Tapi kali ni aku masak, so dia tahan lama, dia sedap lah. Alright, so lepas dah blend semua, macam ni tekstur dia. Tekstur dia macam ni. Tapi ini kan nama pun R&D kan. Alright, by the way, aku lupa nak bagi tahu dekat dalam periuk ni aku dah letak pun siap-siap asam jawa. So kita tuangkan semua bahan dalam tu, dan aku menggunakan gula Melaka untuk aku tak nak rasa macam kaskelat lah. And by the way, aku letak kali ni lada hitam. Kali ni R&D yang lada hitam, sebab aku ada buat research, kalau letak kunyit bersama lada hitam, lagilah kesan dia power gila. So basically shot yang aku nak buat ni khas untuk pada mereka yang nak bangun pagi segar, skin cantik, glowing, perfect, bekas-bekas jerawat tak ada, jeragat, pada korang yang ada masalah mulut berbau. Dia bukan jamu. Okay, dia tak ada kaitan macam nak merapatkan, ketatkan apa. Oh, by the way, yang ini garang bukit, lupa nak mention. So yang aku tengah R&D ni, kita cuba dulu. Kalau okay, aku keluarkan. Siapa yang nak road to glass skin, stay tune.